Perigi lama di bau. Kalau korang sini mesti pernah korang dengar tentang perigi lama yang terletak di hujung kampung Segong. Perigi yang dikatakan digali sejak zaman Jepun lagi. Orang tua-tua kata perigi itu bukan sekadar sumber air, tapi tempat pembuangan roh yang tak tenang. Pada mulanya, aku tak percaya benda-benda itu. Sampailah satu malam, aku sendiri yang menjadi saksi. Pada malam itu, aku dengan dua kawan aku, Melvin dan Jaja, baru balik dari pasar malam. Kami lalu jalan belakang kampung dan dari jauh nampak cahaya samar macam obor di kawasan semak. Betul-betul dekat dengan perigi lama itu. Melvin terus mencabar, kalau betul berani, mari kita tengok betul ke apa ada kat situ. Aku ikut sebab nak buktikan semua itu cuma cerita. Tapi masa kami makin dekat, angin tiba-tiba berhenti. Hutan yang biasanya bunyi cengkerik terus senyap. Hanya tinggal bunyi air yang menyitik dari dalam perigi. Jaja suluh ke bawah. Airnya hitam pekat. Memang tak nampak dasar. Aku baling batu kecil. Tapi sebaik batu tu jatuh, kedengaran suara perlahan dari bawah perigi. Sakit. Kami terdiam. Aku ingat Jaja main-main. Tapi wajah dia dah pucat. Melvin cuba suluh sekali lagi dan masa tu kami semua terbau, bau busuk macam bangkai basah. Dari dasar perigi muncul gelembung udara besar diikuti tangan pucat yang naik perlahan, cuba capai tepi dinding batu. Kami semua lari lintang pukang. Jadi pada malam itu aku tak boleh tidur. Jam 3 pagi aku dengar bunyi ketukan lembut di tingkap bilik. Bila aku buka langsir, tak ada orang, tapi di luar aku nampak bekas tapak tangan berlumpur di cermin. 5 jari yang amat panjang. Esok paginya, mak aku cakap waktu subuh dia terdengar suara perempuan menangis di belakang rumah. Tapi bila ditengok, cuma air yang menitis dari bumbung walaupun tak hujan. Beberapa hari kemudian, aku jumpa pakcik tua di kedai kopi. Dia cakap, zaman Jepun dulu, perigi itu memang digunakan untuk buang mayat tahanan perang, termasuklah seorang wanita tempatan yang dituduh menjadi mata-mata. Jasadnya tak pernah ditemui dan orang kampung percaya rohnya masih di situ menunggu sesiapa yang berani memanggilnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lalu lagi kawasan itu. Tapi kadang-kadang bila senja, angin dari arah perigi akan bawa bau yang aku tak akan pernah lupa seumur hidup. Bau lumpur besi